Okey. Kalau maafkan saya kalau kawan saya salah. Saya betul-betul minta maaf. Saya berada di sini sebabkan adakah patut Rina nak bersatukan saya dengan Aisyah? No. Kalau dia nak bermaksud dia bubarkan Aisyah, kat sini saya berdiri, saya nak bubarkan Rina dengan fakta-fakta yang fact. Fakta yang pertama. Kalau kau cakap pasal view 100k, Rina mengambil masa konten terakhir bersama Harry selama 10 hari untuk capai 100k. Terusnya? Yes. Saya sejujurnya saya agak kecewa dengan Rina sebab saya adalah bekas mentor Rina. Dia boleh bagi alasan waktu dia belajar dia tak boleh post konten, saya boleh terima benda tu. Dan dia tak post konten, saya post konten banyak untuk sama-sama bull Karina. Tapi sekarang saya agak kecewa dengan dia. You tahu tak yang Harry ni ramai nak dia. Ramai nak partner dengan dia. Dia ni boleh jadi hebat lebih daripada aku kalau kau tak guna sebaik mungkin. Sebab apa? Kau kena ingat, dia kalau kau tak post konten banyak, macam mana Herina nak berkembang? Tu je aku boleh cakap. Sebab dia bergantung kepada senior, bukan new gen. Jangan new gen carry kau. Engkau kena carry new gen. Saya rasa tak rumit untuk Harry kot. Sebab for me. Sebab aku boleh nampak dia punya karakter diri dia. Aku rasa dulu pun for aku kalau dia tak dengan Rina, maybe dia dengan Aslah. For aku tu opinion sebab dia pernah ada cerita pada permulaan New Gen. Kalau cakap pasal takut New Gen dengan New Gen, tapi kalau kita tengok dekat sini, karakter Rina dia ada strong base yang sangat kuat. Termasuk Harry. Harry pun dia ada strong base yang kuat. So kita tak payah takut pun. Harry dia dah tunjuk dah karakter dia. Kalau dia contohlah digandingkan dengan Aslah, I think benda tu tak ada masalah pun. Orang dah tahu dah dia punya starting point dekat mana. Rina pun tak ada masalah. Kalau contoh dia contohlah dengan Irfan, tak ada masalah. Mira rasa dia boleh juga guide Irfan. Sebab dua-dua ada strong base yang sangat kuat. Benda tu tak perlu dipertikaikan ataupun isu. Weh, hidup Mas. Ya, Mas Mira apa?